Alright kru, koordinat planet baru dah lock. Sejarah baru untuk bumi dan semestinya Kapten korang yang handsome ni. Jangan nak over sangat, Captain. Data navigasi ni aku yang susun. Semua ni kerja teamwork. Fokus Haikal. Kita belum lagi lepas zon asteroid tau. Ada sesuatu ni. Besar ni. Bahaya ni. Benda tu Faris. Ribut mikrometeorit. Kelajuan Mach 50. Dia datang dari blind spot kita. Alamak, sistem graviti buatan terpadam. Aisyah, boot up sistem balik. Kita tengah berpusing ni. Tak boleh. Skrin radar gelap terus ni. Kita blind. Haikal, enjin Ayun tak selari. Alamak, tak raya lah kita tahun ni. Sabar. Relax. Bawa bertenang. Bertenang. Okey. Cuba tengok dekat luar tu. Radar kita gelap, tapi alam tak pernah buta. Debu kosmik tu dia tak bergerak secara lawak tau. Cuba tengok tu. Dia bergerak ikut corak medan magnetik. Zain, kau memang genius. Aku boleh guna corak garisan tu sebagai kompas manual untuk enjin Ion. Haikal, sedia untuk pecut. 3, 2, 1, engage. Alhamdulillah, hidup lagi. Alamak guys, dah masuk waktu solat ni. Solat? Kita kat tengah-tengah angkasa ni weh. Betul tu. Kalau kapal bergegar lagi masa kita sujud, macam mana? Berterabur kita nanti. Alhamdulillah, kita selamat. Hebat ciptaan Allah kan? Kamu semua nak tahu tak apa yang baru kita lalui tadi? Sebenarnya berlaku di bumi setiap hari. Di bumi, kita selamat dari ribut kosmik begini. Dalam surah Al-Anbiya ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami telah menjadikan langit sebagai bumi yang terpelihara. Sains moden membuktikan atmosfera bumi bertindak sebagai perisai, membakar jutaan meteorit setiap hari. Tanpanya, bumi akan musnah sekelip mata. Subhanallah. Hebat betul Allah ciptakan sistem pelindung bumi. Tapi Sahibus Samaha Mufti, macam mana kita orang nak solat sekarang ni? Sebab kami dah keliru. Islam itu agama yang memudahkan, bukan menyusahkan. Syariat Islam ini merentas ruang dan zaman. Untuk arah kiblat di angkasa, kita hanya perlu menghadap ke arah unjuran bumi. Jika keadaan tiada graviti atau kapal tidak stabil, Islam membenarkan kita salat dengan mengikat diri di kerusi atau mengikut sahaja kemampuan pergerakan fizikal kita. Rukhsah sentiasa ada. Yang penting, ketaatan kita, hati kita sentiasa tunduk padanya. Jom kita salat berjamaah. Okey, jom.